Terima kasih para hadirin. Dari timur membawa makmur, dari barat membawa berkat, dari utara membawa berita, dari selatan membawa pesan. Jangan tertawan tanpa duniawi, akhirat jua kekal abadi. Majlis menjemput si adik Qari membaca Al-Quran, majlis diberkati. Dengan ini, majlis menjemput dengan segala hormatnya pada adik Zulkarnain bin Sarri untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Falyatafaddal masykur. ويدعى إلى الإسلام
Siang hari datang berkamu, datang berdua tidak sendiri. Al-Quran laksana lautan ilmu, takkan pernah habis dipelajari. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ke acara yang seterusnya, majlis ingin menjemput para pelajar yang akan membacakan hadis akhir daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Yang pertama, Muhammad Farhan Suluhi bin Muhdi. Majlis menjemput pelajar Daurah Hadis untuk masuk ke masjid. Muhammad Hafiz Iskandar bin Muhammad Syukri, Muhammad Ilyas bin Muhammad Azmi, Muhammad Nur Izhar bin Muhammad Razik, Muhammad Nur Izhar bin Muhammad Razik, Abu Iqbal Hakim bin Sadiq,
Amirul Hakim bin Adnan, Abu Zainul Hakim bin Sadiq, Wan Muhammad Murtada bin Wan Muhammad, Wan Muhammad Murtada bin Wan Muhammad Azam, Muhammad Abdul Aziz bin Syafi'i, Nur Abdul Rahman bin Nur Azam, Syekh Muhammad Iqbal bin Syekh Fasar bin Arifin Al-Yahya, Syahidul Iman bin Ahmad Zaki, Nur Muhammad Ashraf bin Nur Zaidi, Muhammad Bukhari bin Harim, Hasbullah Amri bin Saiful, Muhammad Abdul Rabbih bin Abu Bakar, Muhammad Mustafa bin Yazid, Nuruddin bin Ahmad. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sanad adalah merupakan rantaian para perawi yang menghubungkan seseorang penuntut dengan ilmu yang dipelajari. Kesahihan sebuah riwayat bergantung kepada individu yang menjadi penyampai riwayat tersebut. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruntung kerana mereka dianugerahkan dengan kelebihan sanad. Mullah Al-Qari rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab Syarah Tuhfatul Fikar, sanad adalah di antara keistimewaan umat ini. Ia merupakan perkara sunat yang sangat dituntut, bahkan sebenarnya ia termasuk dalam fardu kifayah. Para ilmuwan Islam mengumpamakan mereka yang menuntut ilmu tanpa sanad seperti orang yang berperang tanpa senjata, seperti orang yang ingin naik ke gunung namun tidak mempunyai tangga, atau seperti orang yang mempunyai kayu api pada malam hari, ia tidak dapat membezakan antara kayu dan ular. Melihat begitu pentingnya sanad ini, Madrasah Quran Kubang 7 meneruskan legasi ilmu ulama sirat dengan memastikan kitab yang dipelajari, khususnya dalam bidang hadis, mempunyai rantaian sanad yang bersambung melalui para ulama terpercaya dan amanah sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memartabatkan tradisi manhaj pengajian bersanad di Persada Arus Perdana. Majlis menjemput Al-Fadhil Al-Ustaz Abdul Fattah bin Abbas untuk naik ke kelas. Sebelum kita meneruskan, kita memperdengarkan bacaan hadis akhir, suka untuk diingatkan kepada para hadirin hadirat, majlis pada hari ini adalah satu amal. Ini bukanlah majlis jago mentari, ini adalah majlis keberkatan. Maka untuk itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikan tumpuan yang sepenuhnya kepada hadis yang dibacakan dan syarah yang akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam yakun ya'lam wa asbagha 'ala 'ibadihi ni'aman zahiratan wa batinah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala
برحمته أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين مشرفا بفرقان شرائع من سبق صلى الله عليه وعلى آله النجباء وأصحابه الشرفاء والتابعين قدام أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين بالحديث بواسطة أستاذنا حزمي بن طالب عن الشيخ المفتي نظام الدين الشامزي، وقال أستاذنا أبو عبقري محمد عبد الفتاح بن عباس بن حسين الفاروقي قرئ على شيخنا أبي عبد الله سليم الله خان بن عبد العليم خان العطار وأنا أسمع، وهو حصل له السماع والقراءة والإجازة عن شيخ الإسلام حسين أحمد المدني، عن شيخ الهند محمود حسن اليوبندي، عن قاسم العلوم والخيرات مولانا محمد قاسم النامتوي، عن العلامة الشهير الشيخ عبد الغني الدهلوي، ثم المدني عن الشيخ المكرم المفخم المجتهد بين الآفاق المرحوم المغفور مولانا محمد إسحاق الدهلوي، ثم المكي عن جده أبي أمه الشيخ الأدب والحبر الأكمل الذي فرق بين الأقران بالتمييز الشيخ عبد العزيز عن والده العارف الرباني الجامع بين الشريعة والطريقة أحمد المعروف لمولانا الشيخ ولي الله الفقيه المحدث الدهلوي ابن الشيخ عبد الرحيم الدهلوي. وقال الشيخ ولي الله المحدث الدهلوي قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم البردي المدني قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم بن حسان البردي المدني قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشناوي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. التقويم. وقال أستاذنا الكريم أبو أبطال محمد عبد الفتاح بن عباس بن حسين الفاروقي أكرمه الله جميع مشايخنا ومعلمينا رضي الله عنهم، أجازني رواية ما في صحيح البخاري شيخنا العلامة محمد نور الدين البجاني المكي، وهو يرويه عن شيخه عن علامة المسلم محمد ياسين الفازاني المسلم محمد ياسين الفازاني، وهو عن شيخه عن علامة محمد علي بن حسين المالكي المكي، ومحدث الحرمين عمر عمدان المحرسي، وعبد الله الواسعي الهندي. وثلاثتهم عن العلامة عبد الله بن عودة القدومي الحنبلي، وهو عن شيخه العلامة حسن الشقا، وهو عن شيخه العلامة المصطفى الرحيباني، وهو عن شيخه العلامة أحمد المعلي، وهو عن شيخه العلامة عبد القادر التغلبي، وهو عن شيخه العلامة عبد الملك الحنبلي، وهو عن شيخه العلامة محمد حجازي الواغلي، وهو عن شيخه العلامة محمد بن الكماش الحنفي، وهو عن شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني، عن شيخه إبراهيم بن أحمد التنوخي، عن أبي العباس أحمد بن طالب الحجاج، عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي، عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي، عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي، عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي، عن أبي عبد الله
محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفبراني عن مؤلف الفرابري عن مؤلف الكتاب الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجعفي البخاري رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم آمين. قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل. قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم افتح علينا فتح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بك من حال اهل النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يسر لنا أمورنا وأفرح بقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. الحمد لله ya kita muliakan Tuan Haji Ramli Pengudir dan Al-Afadil Asatidz Al-Afadil Ustaz Hafiz Mahmud, Ustaz Syahari, Ustaz Ustaz Ilyas dan Ustaz Zaid, dan lain ustaz yang mungkin saya tak nampak mereka sedikit tawaduk, para alumni Darul Hadis yang datang agak ramai tahun ini, alhamdulillah, dari berbagai negeri, dari Perlis ada, dari Penang ada, dari Kuching, Sarawak ada, dari Melaka, dari mana lagi, Selangor ada, dari Kelantan, Mukarramah ada, dan juga ibu bapa kepada pelajar-pelajar yang dirahayai ini, keluarga, dan juga pelajar-pelajar alim dan juga pelajar hafiz yang di belakang. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau nampak Ustaz Din Al-Fadhil, Ustaz Din di belakang. Fadhil Ustaz Din Al-Hafiz Din. Tawaduk Ustaz Din. Ke depan sana. Alhamdulillah,
dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala serta dengan taufik belajar-belajar kita hari ini mereka bermula daripada perjalanan yang jauh, perjalanan yang lama. Ada yang sudah 10 tahun di Marasani, ada sehingga belasan tahun di Marasani. Jadi perjalanan mereka ini perjalanan yang sangat lama, yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini merupakan satu persinggahan dalam perjalanan yang panjang, bukan akhir, bukan pengakhiran, tapi satu persinggahan untuk meneruskan perjalanan, untuk melanjutkan lagi perjalanan. Sebab apa? Destinasi tempat tuju kita masih jauh, masih banyak. Terutama dari segi ilmu ataupun dari segi amal. Maknanya masih banyak lagi yang kita nak capai. Jadi perjalanan kita untuk akhirat. Apa dia pengakhiran perjalanan kita sebagai hamba Allah dan juga sebagai yang belajar di hadis, yang belajar di ilmu wahyu. Perjalanan kita dia punya destinasi ujungnya ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang mantap imannya, yang teguh imannya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kamu redha kepada Allah. Radiyah, mardiyah, Allah juga redha kepada kamu. Kena saling redha, kena saling berpuas hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita puas hati dengan Allah, Allah tak puas hati dengan kita, itu tak jadi. Tak beres masalah. Kalau kita puas hati dengan Allah, Allah tak puas hati. Ataupun sebaliknya, Allah puas hati kita ni tak redha dengan ketentuan Allah, tak redha dengan takdir Allah, tak redha dengan hukum hakam syariat Allah yang Allah Taala bagi ini, tak selesai, tak beres masalah. Jadi radiyah dan mardiyah, sebagaimana sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, Allah katakan mereka yang radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhu, Allah redha kepada mereka, mereka juga redha. Allah berpuas hati dengan mereka, mereka juga berpuas hati. Mereka lebih-lebih lagi berpuas hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Irji'i ila rabbiki, balik kepada Allah, radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu bersama hamba-hamba. Ibadi, siapa ibadi? Hamba Allah alladzina an'amta 'alaihim, yang Allah Taala beri anugerah khas kepada mereka. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin, para nabi, para siddiq. Ini destinasi kita, tujuan perjalanan. Jadi sebab itu hari ini kita baca hadis akhir, satunya sebagai penutuplah kepada sahabat kita, penutup kepada pelajaran hadis, penutup, bukan tutup dengan mana tutup terus, tutup sementara, tutup untuk buka balik. Sebab kita ni al-hal mutahid, al-hal kita singgah, nanti kita akan buka balik. Bagaimana kita baca Quran, al-hal mutahid, kita singgah, nanti kita akan teruskan lagi, baca lagi. Begitu kita baca hadis, sebab kedua-duanya adalah wahyu. Quran wahyu, yang ditilawah, hadis wahyu, ghaib mati yang tidak ditilawah. Jadi dua-dua ni kita baca dengan sifat al-hal mutahid. Kita singgah, nanti kita akan teruskan lagi perjalanan.
Dalam hadis pertama kita Sahih Bukhari, Imam Bukhari datangkan hadis pertama lah, permulaan bab kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulillahi ta'ala inna awhayna ilaika kama awhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'd. Hadis pertama ni tajuk pertama cerita tentang macam mana Allah datangkan wahyu. Allah datangkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana wahyu Allah Taala beri kepada nabi-nabi yang terdahulu. Jadi apa dia punya munasabah dia, kesesuaiannya dengan hadis akhir. Dalam ayat inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh, Allah Ta'ala beri wahyu kepada para nabi dengan makna ujian yang sama yang Allah datangkan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ulul Azm. Ujian yang sama Allah datangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh itu fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Allah Taala ingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya sabar kama sabara ulul azmi minar rusul. Bagaimana nabi-nabi ulul azmi sabar. Apabila Allah bagi wahyu, maka akan ada dakwah kepada wahyu. Bila ada dakwah akan ada muzahamah, ada penentangan dari kaum. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Kami tahu, kami sesungguhnya mengetahui, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka, wahai Nabi, kami sempit dada. Oh, juga datang sempit hati, sempit dada. Annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, terhadap apa yang disebut oleh orang-orang kafir Makkah. Mereka kata Nabi Majnun, mereka kata Nabi sahirun, syairun, kahin, penyair, bukan sihir, tukar tirik, tukar tenun, macam-macam mereka kata kepada Nabi. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Macam mana kamu nak atasi masalah kesulitan ini? Bila datang wahyu, kamu buat dakwah, akan datang ujian. Seperti datang ujian kepada Nabi Nuh, datang ujian kepada Nabi Ibrahim, datang ujian kepada Nabi Musa. Ujian satu tahun kepada Nabi. Dalam masa yang sama, mereka ini pilih. Para Nabi ini pilihan Allah. Jadi wahyu dia ada posisi. Allah datangkan wahyu kepada Nabi, satu sisinya adalah ujian, satu sisinya pilihan, keunggulan, pilihan. Wa nakhtartuka fastami' lima yuha. Allah kata kepada Nabi Musa, Musa, aku pilih kamu. Dalam kamu dengar fastami' lima yuha, kamu dengar, beri telinga dan dengar dengan mata. Beri telinga dan dengar dengan mata. Bukan dengar saja, tapi fastami', dengar dengan tumpuan terhadap apa, terhadap wahyu yang akan disampaikan kepada kamu. Wa'adahtar. Jadi Allah Ta'ala wal mukhtar, wa Musa alaihissalam aidan wal mukhtar. Allah mukhtar
pilih. Nabi Musa juga mukhtar, tapi Allah mukhtar ay mukhtadirun. Allah mukhtar di mana mukhtadirun. Nabi Musa mukhtar di mana mukhtadirun. Dulu itu mukhtar, tapi dia makna lain. Satu maknanya pilih. Allah Ta'ala mukhtar mukhtadirun. Allah Ta'ala yang pilih Nabi Musa AS. Nakhtartuka fastami' lima yuha. Dan Nabi Musa mukhtar, di mana mukhtar dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa nakhtartuka fastami' lima yuha. Sama juga nih, pewaris para nabi ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu sisinya dipilih, satu sisi lagi ujian. Ujian menanti. Asyadun nasi bala'an al-amthal al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Manusia paling buruk dapat ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala al-anbiya, para nabi. Thumma al-amthal fal-amthal. Kemudian yang terpilih di kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena bersedia untuk ujian. Innahum 'indana la minal mustafain al-akhyar. Belajar agama, yang belajar wahyu, mereka adalah mustafain. Innahum 'indana la minal mustafain ay minal mustafain, minal mustafain al-akhyar. Orang-orang yang terpilih, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhyar terbaik, yang terbaik. Khiyarun fil jahiliyah, khiyarun fil Islam. Yang terbaik dalam jahiliyah ini setelah masuk madrasah dia menjadi terbaik. Ya mungkin jahiliyah, ya mungkin Islam. Innahum 'indana la minal mustafain al-akhyar. Allah sebut tentang para nabi. Dan tentang para nabi terpilih ini adalah sampai secara nafas, secara nafas. Habis itu untuk pelajar-pelajar, untuk orang yang sibuk dengan ilmu wahyu, macam mana mereka jadi terpilih dan mereka jadi terbaik, macam mana? Dajarah illa mustanfad, illa mustanfad, illa mustanfad. Mandi bila mana Rasulullah SAW sebut mereka sebagai pewaris Nabi. Al-ulama warathatul anbiya, pewaris Nabi. Jadi mereka mewarisi Nabi itu termasuklah mewarisi dari segi ujian-ujiannya, dan mewarisi dari segi terpilih. Dari segi terpilih ini mewarisi juga daripada Nabi. Dari segi akhyar kan, Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Ta'ala pilih dari kalangan mereka untuk jadi utusan-utusan Allah, dan juga dari kalangan manusia untuk jadi utusan, yaitu para nabi lah. Dan emak ni adalah sebagai naib pengganti, sebagai penerus kepada Nabi, kepada kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mewarisi kemuliaan yang Allah beri kepada Nabi, mewarisi ujian yang Allah beri kepada para Nabi, mewarisi juga kerja kenabian, ilmu kenabian, mewarisi semua. Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafayna min 'ibadina. Quran ini kami wariskan kepada hamba-hamba kami. Tsumma awrathna al-kitaba maf'ul awwal alladziina istafaynahum min 'ibadina mahfuzan. Kami wariskan Quran kitab ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Awrathna al-kitaba alladziina istafaynahum alladzi nasafaina min alladzi nasafaina min ibadina, yang kami pilih di kalangan hamba. Jadi apa munasabah soalan tadi, kenapa kesesuaian bab pertama dengan bab akhir? Bab pertama cerita tentang Allah beri wahyu kepada para nabi, oleh demikian kamu kena sabar wahai nabi bila datang ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ujian dan cabaran ini bukan dalam bentuk susah, ujian dalam bentuk mulia, tawaran-tawaran, tawaran-tawaran. Ujian
tawaran daripada pihak itu, daripada pihak ini, tawaran kepada ustaz, tawaran kepada pelajar, ujian juga. Macam-macam program kan. Jadi masalahnya bila masuk dalam program itu jadi tercelup dengan sibah, celupan, jadi celupan ditimbangi jadi celupan lain, bukan lagi celupan wahyu, bukan lagi celupan sunnah, sibah, bukan sibah hati, ditimbangilah. Bila beralih alam, ditimbangi sibah, bukan lagi sibah nabi. Jadi itu satu bentuk dia. Maka fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbih. Dalam akhir kita masa tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita baca tentang memperbanyakkan tasbih. Itu dia punya munasabah dia ataupun kesesuaian antara bab pertama dan bab akhir. Dalam hadis pertama Imam Bukhari punya sanad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 wasifah. Imam Bukhari ambil daripada gurunya Al-Humaydi. Al-Humaydi dalam ilmu hadis ada dua nama Al-Humaydi. Satu Al-Humaydi guru Imam Bukhari. Satu lagi Al-Humaydi sahibul jama' bain as-sahihain. Ini dia selepas Imam Bukhari. Al-Humaydi yang karang kitab Al-Jama' bain as-sahihain itu Al-Jama' bain as-sahihain mana kitab yang menggabung antara Bukhari dan Muslim. Ini Humaydi kemudian. Humaydi dalam sanad pertama Imam Bukhari ini ialah guru dia. Dan Humaydi mengambil dari Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah mengambil dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yahya bin Sa'id mengambil daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi mengambil daripada Al-Qamah bin Waqqas Al-Laythi, daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini pun satu lagi hadis pertama ni. Yang satu lagi munasabah dengan hadis akhir, yaitu kepentingan jaga niat. Jaga niat. Sebab niat yang akan menentukan waznul a'mal. Amal kita jadi berat dalam timbangan amal. Hati-hati kita tentang timbangan amal. Amal akan ditimbang wa anna amal bani adam wa qawlahum yuzan. Jadi satu lagi munasabah kesesuaian hadis pertama dengan hadis akhir, iaitu macam mana dalam segala amal kita, dalam belajar, dalam mengajar, dalam beri fatwa, dalam beri khutbah, jadi imam, apa saja kerja agama yang kita buat, penting untuk kita jaga niat. Sebab niat dia akan menentukan amal kita jadi berat dalam timbangan amal. Kalau niat tak ada dimimbangi dan nuqim lahum yaumul qiyamati wazna, tidak akan ada, Allah tidak akan beri penilaian di akhirat. Jadi kita tadi hadis pertama Imam Bukhari dengan Nabi 6 wasifah. Ada hadis pula ada 5 wasifah. Imam Bukhari dengan Nabi 5 wasifah perantara umasi. Hadis pertama disebut sudasi 6 wasifah. Hadis yang terakhir ini masih 5 wasithah perantara Imam Bukhari dengan Nabi. Kemudian kita dengan Nabi ada berapa wasithah? 8 wasithah. Kalau saya 8. Tadi ada belajar baca sanad Bukhari Fani yang kita punya Fadil Sa'ad bin Talib. Saya tetap dia ada juga sekali. Ada Sa'ad bin Talib. Belajar baca dari Sa'ad bin Talib, Al-Fadhil Sa'ad bin Talib, sanad Bukhari Fani. Tahun ni kita punya ustaz di Papua tahun kedua. Itu Haji Arifin. Sila cuba depan ni. Pak Haji di depan. Tawaduk kita punya syurah di belakang. Betul, kalau tak
hebat ya Ustaz Azmi Talib punya sanad melalui Mufti Nizamuddin Syamzai. Mufti Nizamuddin Syamzai itu murid kepada guru saya Maulana Sarifullah Khan. Berarti kalau saya punya sanad 28 perantaraan sampai kepada Nabi, Ustaz Talib punya 29. Jadi dalam istilah hadis, dalam istilah hadis, sanad saya dipanggil ali sikit lah, tinggi sikit. Tapi Ustaz ini dia lebih besar daripada kita sebab dia suruh kita. Jadi wa akbar minna wa ana aqrab minhu. Jadi wa akbar dia lebih besar daripada kita sebab dia suruh kita kan Ustaz. Wa akbar minna dia lebih besar daripada kita. Wa nahnu aqrab minhu, kita lebih dekat daripada dia. Yani dari sisi sana lebih dekat. Alhamdulillah. Mufti Nizamuddin Syamzai ini dia murid kepada Maulana Sarifullah dan dia syahid. Dari situ dia lebih dia dapat syahid. Mufti Nizamuddin Syamzai ini dia tembak oleh Syiah, dia mati syahid. Dan yang mati itu daripada guru dia. Maulana guru saya Maulana Sarifullah dia umur panjang. Menurut sembilanan murid lapanya Maulana Mansur mengatakan umur Maulana Sarifullah ini 100 tahun lebih. 100 tahun lebih kurang itu lah. Umur dia 100. Jadi alhamdulillah meski saya pergi Karachi dapat guru yang ulama ni, kita dapat sanad ali, dapat sanad yang tinggi. Jadi alhamdulillah ini bukan kita kata juga buat, tapi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ada sabar. Allah Taala suci kita kan nikmat Allah kepada kita. Allah Taala suci kita cerita wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dan dari situ juga terbitnya ilmu hadis. Allah Taala beri agama kepada Nabi. Wa wajadaka dhallan fahada. Wahai Nabi, kami dapati kamu ni pada mulanya tidak dapat pimpinan. Tidak dapat pimpinan. Pada mulanya fahada, lalu Allah Taala beri pimpinan. Oleh yang demikian, nikmat Allah ni dapat pimpinan daripada Allah. Adalah kamu cerita. Adalah kamu cerita wahai Nabi. Maka Nabi pun cerita wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Nikmat agama yang Allah beri kepada kamu, nikmat wahyu yang Allah beri kepada kamu wahai Nabi, dalam kamu cerita. Maka bila dicerita kepada umat, jadilah terbentuknya ilmu hadis daripada hadis. Kita cerita dari pada sanad. Sanad saya daripada guru saya Maulana Sarifullah rahimahullah. Beliau ni kata dia hafal Quran dalam masa sebulan. Allah beri karamah dia hafal Quran sebulan. Almarhum Maulana Sarifullah. Beliau mengambil daripada gurunya Syekh Ahmad Al-Madani, yang mana juga merupakan guru kepada almarhum Tugu Nihazi Al-Qatan. Maulana Syekh Ahmad Al-Madani dia sezaman dengan Maulana Ilyas. Maulana Syekh Ahmad Al-Madani sezaman dengan Maulana Ilyas. Bila dia buat jilsah, sekali dia buat jilsah ni macam rapat umum lah. Sebab Maulana Syekh Ahmad Al-Madani orang siasat. Dia dengar Maulana Ilyas ada istimewa di pada yang sama. Dia ke orang dia pergi hadir istimewa Maulana Ilyas. Maulana Ilyas dengar Maulana Syekh Ahmad Al-Madani ada buat jilsah, ada buat rapat umum, dia ke orang dia istimewa ni hadir kepada Maulana Syekh Ahmad Al-Madani punya jilsah. Betul pun tengah jalan. Sama mu nak pergi ke apa, mu nak pergi ke apa. Mu nak pergi dekat apa, aku nak betul pun tengah jalan. Maulana Ilyas ada kawan dekat istimewa ni pergi hadir Maulana Syekh Ahmad Al-Madani punya jilsah. Jilsah ni rapat umum lah. Maulana Syekh Ahmad Al-Madani dengar Maulana Ilyas buat istimewa, kita pergi ke Maulana Ilyas punya istimewa. Jadi buat pemajmuan ni pula betul pun tengah jalan. Mana lagi mana pergi? Mana lagi? Gitu. Masya Allah, Allah Taala letak muhabbat di dalam kita punya akabir, muhabbat kasih sayang. Maulana Syekh Ahmad Al-Madani mengambil daripada Syekhul Hind Maulana Mahmud Hasan Al-Deobandi, dan dia pula mengambil daripada gurunya Maulana Qasim Ganti. Maulana Qasim daripada gurunya Syekh Abdul Ghani Al-Dehlawi, daripada gurunya Syekh Ishaq daripada Syekh Abdul Aziz Al-Dehlawi, daripada Syekh Ulillah Dehlawi. Syekh Ulillah pula mengambil daripada gurunya Syekh Abu Tahir Al-Qudni Al-Madani. Syekh Abu Tahir mengambil daripada bapanya Syekh Ibrahim bin Hasan Al-Qudni. Beliau menguasai 4 bahasa.
itu masa dia lah. Syekh Ibrahim bin Hasan Al-Qutni. Beliau mengambil daripada Syekh Ahmad Al-Bushashi. Syekh Ahmad Al-Bushashi ini dia antara yang cukup panjang dan dia takmis main jemaah. Jadi antara dia punya manaqib dia main jemaah dia takmis. Syekh Ahmad Al-Bushashi. Dan dia suka mandi air sejuk, air yang tadi panas kan? Walaupun masih sejuk, itu kok rahsia dia sihat. Dia panjang mandi air itu yang tadi panas kan? Walaupun dia masih sejuk. Syekh Ahmad Al-Bushashi. Beliau mengambil daripada Abdul Mawahib Ash-Shinawi, dan beliau pula mengambil daripada Imam Ramli. Bukan kita punya Tuan Ramli, Imam Ramli. Imam Ramli yang kalau kita Nihayatul Muhtaj kan, Imam Ramli. Imam Ramli mengambil daripada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari yang akan kitab usul yang ada dalam kitab punya Nisab, kitab usul yang bagi saya wajib belajar dan belajar daurah, wajib hafal usul. Kalau tak apa tak boleh belajar daurah. Okay. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mengambil daripada Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani yang syarah utama kitab Bukhari, Fathul Bari, syarah yang utama Fathul Bari, syarah utama kitab Bukhari yaitu dengan nama Fathul Bari. Fathul Bari ini ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau di sarjana barat menggelari Hafizuddin wa Dunya. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani sarjana barat gelar dia Hafizuddin wa Dunya. Dia hafiz agama dan dunia. Sebab apa dia dikatakan hafiz agama? 100 lebih hadis dalam kepala dia. Sampai 1,000 hadis. Tarikh hafiz kali ke dalam bidang ilmu hadis. Hafiz ni bila satu dapat hafaz 100,000 hadis ke atas boleh bagi hafiz. Kalau dalam kita punya hari ini punya huruf, kita ini hafiz ni yang hafal Quran kan. Tapi dalam bidang hadis, hafiz ni yang hafaz 100,000 hadis ke atas. Itu hafiz hadis. Dan kenapa dia digelar hafiz dunia, menjaga dunia? Sebab dia ada emas banyak. Ceritanya emas dia banyak. Allah beri kat dia. Allah beri emas banyak. Jadi hadis banyak dalam kepala dia, emas banyak. Ada pelajar kita dia beritahu dia nak belajar ilmu, dia kadar emas. InsyaAllah kita haraplah dia punya mau, dia punya emas, kadar untuk anak belajar agama, insyaAllah Allah akan ganti. Allah akan ganti dia punya mau, dia punya emas yang dia kadar untuk belajar agama. Sebagai Allah beri kepada Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Hafidh belajar daripada mengambil hadis daripada tentunya Syekh Ibrahim bin Ahmad Ad-Danmuri. Berapa tahun dia mengaji? 3 tahun. Al-Hafidh mengaji mulazamah suhbah mendampingi gurunya Syekh Ibrahim bin Ahmad Ad-Danmuri selama 3 tahun. Bukan belajar sama-sama balik asrama ini. Mulazamah duduk bersama mendampingi terus 3 tahun. Sebab tu daurah ni sebab tu jangan setahun kena 3 tahun. Syekh Ahmad bin Al-Tarawi mengambil daripada Syekh Ahmad bin Talib Al-Hajjar. Syekh Ahmad bin Al-Hajjar pula mengambil daripada Allamah Zabidi, Musnid Syam. Musnid Syam ni di zaman dia memegang sanad seluruh Syam. Syam ni kalau dia merangkumi Jordan, Syria dan juga Palestin. Sanad seluruh 3 negara itu dibagi Syam. Dipegang oleh Allamah Zabidi, Musnid Syam. Allamah Zabidi mengambil daripada Syekh Abdul Waqt, Syekh Abdul Awal, Syekh Abdul Waqt Abdul Awal As-Sijizi Al-Hirawi. Dan beliau mengambil daripada Syekh Muzaffar, Syekh Abdul Rahman bin Daud, Syekh Muzaffar Abdul Rahman bin Daud Ad-Dawudi. Dan beliau mengambil daripada Al-Imam As-Sarkhasi, pengarang kitab Al-Maqsud.
kitab yang besar dalam fiqh Hanafi, Al-Maqsud. Kemudian Imam As-Sarfasi mengambil daripada Muhammad bin Yusuf bin Matar Al-Firaqi. Muhammad bin Yusuf ni boleh Imam Bukhari, beliau mengambil dari Imam Bukhari lah. Kemudian Imam Bukhari mengambil hadis akhir ini, Imam Bukhari ambil daripada gurunya Ahmad bin Ashkar ataupun Ishkar. Dan ni sebenarnya Imam Bukhari sebut hadis ni dalam kitab Sahih Bukhari 3 kali. Satu lagi selain daripada di sini ialah Imam Bukhari sebut dalam kitab Ad-Da'awat hadis yang sama dia, kalimatani habibatani ila Rahman khafifatan 'ala lisan, hadis yang sama Imam Bukhari sebut. Selain daripada terakhir Imam Bukhari sebut dalam kitab Ad-Da'awat, memetik daripada bukunya Suhaib bin Harb. Dan sekali lagi, 3 kali, sekali lagi Imam Bukhari petik hadis yang sama dalam kitab Al-Aiman daripada bukunya Qutaibah bin Sa'id. 3 kali disebut. Dan kenapa dia letak di terakhir? Riwayat daripada bukunya Ahmad bin Ishkar ni, kenapa Imam Bukhari letak terakhir? Kerana kebetulannya inilah terakhir dia ambil hadis 3 kali. Tapi yang ni, yang terakhir ni daripada bukunya Ahmad bin Ishkar. Tapi Imam Bukhari dia punya apa dia punya ketelitian, kehalusan itu. Karena hadis ni yang terakhir daripada bukunya, maka dia letak dalam kitab itu terakhir. Dan kebetulan gurunya ni pun selepas dia ijazahkan hadis ni kepada Imam Bukhari, Imam Bukhari masa jadi Mesir, Imam Bukhari bergerak meninggalkan Mesir, dapat berita gurunya meninggal. Jadi maknanya Imam Bukhari ambil hadis ni di antara 3 guru, ini adalah yang terakhir, dia pun tak terakhir. Kebetulan gurunya pun adalah yang terakhir yang dia ijazahkan kepada Imam Bukhari hadis ni. Lepas tu dia meninggal, Ahmad bin Ishkar. Ahmad bin Ishkar mengambil daripada Muhammad bin Fudail. Muhammad bin Fudail mengambil daripada Umar bin Al-Khattab. Umar mengambil daripada Abu Zur'ah. Abu Zur'ah bukan Abu Zur'ah yang sezaman dengan Imam Bukhari. Abu Zur'ah, dia ada 2 Abu Zur'ah. Satu Abu Zur'ah yang sezaman dengan Imam Bukhari, yang ini bukan. Sebab Abu Zur'ah ni dia taraf apa? Takut kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari daripada Ahmad bin Ishkar, daripada Muhammad bin Fudail, takut kan? Atas pada tu apa? Umar bin Khattab moyang. Atas pada Abu Zur'ah apa dia bagi? Takut kepada ayah Imam. Dari sisi sanad kan ni, bukan dari sisi nasab, dari sisi sanad. Dan Abu Zur'ah ni adalah cucu kepada Jarir bin Abdillah, sahabat Nabi. Jarir bin Abdillah dan Bajali, sahabat Nabi, yang digelar sebagai Yusuf Hadhil Ummah. Jarir bin Abdillah ni adalah sahabat yang cantik, sangat-sangat cantik. Selain daripada Dihyah Al-Kalbi, sahabat yang cantik, siapa dia? Jarir bin Abdillah Al-Bajali. Dia digelar Yusuf Hadhil Ummah. Yusuf, Nabi Yusuf umat ni, Jarir bin Abdillah. Dan dia punya cantik sampai dia punya berhijab. Sebab kalau dia tengok muka dia, orang berseronok tengok muka dia. Orang tengok muka dia dapat keseronokan. Macam tadi nak ngelak daripada orang lalai, dia tutup muka dia, Jarir bin Abdillah. Dan Nabi pernah tugaskan dia untuk meruntuhkan Al-Ka'bah. Jadi satu Ka'bah yang dibawa oleh orang Yaman, nak lawan Ka'bah di Makkah ni. Mereka buat satu Ka'bah dipanggil Al-Ka'bah Yamaniyah. Jadi Jarir bin Abdillah ditugaskan oleh Nabi. Dia tak boleh tetap atas kuda, dia tak boleh tetap naik kuda. Nabi doa boleh tepuk dada dia pun menjadi pandai naik kuda. Dia boleh apa? Tegak, boleh tegak di atas kuda. Sebelum tu dia tak boleh naik kuda. Dia jatuh. Itu jadi Abu Zur'ah ni cucu kepada Jarir bin Abdillah Al-Bajali. Abu Zur'ah mengambil daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai situ 28 wasiat perantara kita dengan Nabi. Nabi ambil daripada Jibril alaihi salam. Jibril ambil daripada Allah Subhanahu wa taala.
Sebab tu orang merasa dia panggil al-akhyar, terpilih. Innahum indana laminal mustafain al-akhyar. Mereka ni adalah hamba-hamba yang terpilih. Mustafain itu yang agak tetapnya itu jamak. Kalau tasnya jadi mustafaini, jadi situ mustafain ada innahum indana laminal mustafain al-akhyar. Hamba-hamba kami yang dipilih oleh Allah dan yang terbaik. Sebab apa? Sebab mereka punya sanad sampai ke arasy. Belajar merasa sanad dia sampai ke arasy. Yang mana tak ada dekat universiti. Bukan maaf yang bukan ada kaum universiti. Ya. Saya pun hampir waktu tak jadi. Hampir tapi tak jadi. Tak tahu mana orang tak jadi. Hampir ya, hampir sanad daripada universiti tapi tak jadi. Jadi sebenarnya kalau kita tengok atas tabdilun alladhi wa adna bil ladhi wa khair, nak tukar yang terbaik dengan yang lebih rendah. Seseorang gitu kan. Atas tabdilun alladhi wa adna, mana apa yang adna yang rendah dengan yang khair, yang Allah katakan akhyar. Sangat merasa yang sangat sampai ke arasy. Kita lupa tadi kan, masih macam tak percaya yang sangat sampai ke arasy. Saya sebut sangat tadi sampai ke arasy kan. Ini ada belajar ini betul, ini sampai ke arasy. Daripada kita sampai ke Nabi 28, Nabi daripada sampai Jibril alaihissalam. Innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin. Quran wahyu ini tanzilu rabbil alamin, penurunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin. Sampai waktu Jibril alaihissalam. Ala qalbika litakuna minal munzirin, kepada hati kamu wahai Nabi, supaya kamu termasuk orang yang beri peringatan kepada umat. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Qum fa'anzir, kerja dakwah, kerja inzar, supaya kamu wahai Nabi buat kerja dakwah. Allah Taala turunkan wahyu. Jadi sebab itu sanad ni satu pertalian kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Jibril turunkan wahyu kepada Nabi. Jibril ambil dari mana? Jibril ambil daripada Allah Subhanahu. Sebab sana sampai ke arasy. Kalau kata sampai ke langit kan nanti timbul iskal pula. Kalau kata sampai ke langit kan timbul muskil pula kan. Berbahasa panjang pula kan. Kata Allah di langit apa. Jadi sebab itu kita nak skip berbahasa kita kata sampai ke arasy. Kalau arasy tak ada sama Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Kan? Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Allah Taala di atas. Itu kita punya bahasa jadi panjang. Sebab itu sebuah arah dan sebuah langit. Kalau sebuah langit jadi panjang bahasa. Tapi yang kita nak ceritanya saat kita bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ni sesuai Quran kata innahum para nabi dan juga pewaris nabi. Nabi akhyar terpilih adalah secara nas mansusah, dan kita pula secara illat mustanbathah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat terakhir ini Imam Bukhari katakan bab qaulillah ta'ala wa nad'ul mawazin al-qist li yaumil qiyamah. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kami letak neraca-neraca, timbangan-timbangan al-qisṭah yang adil. Ibu berbahasa di sini. Mizan ini banyak. Mizan mana timbangan? Timbangan ini banyak ke satu. Ada pendapat muhaddithin kata timbangan ini banyak. Sebab di sini digunakan macam maupun mawazin. Sebagaimana di dunia ada mizan yang pelbagai untuk timbang, untuk ukur pelbagai benda, ada mizan yang pelbagai. Contoh, kita nak beli air, kita tak guna meter. Kita pergi kedai, saya nak beli air 1 meter, orang dah kata 4 kilo.
Sebab untuk beli air guna liter. Ini kan 50 liter, setengah liter pun air liter. Mizan timbangan untuk air liter, bukan meter. Meter untuk kain. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizan liyahkuman nasu bil qist. Kami telah hantar rasul, kami bawa wahyu. Wa anzalna ma'ahum al-kitab, kami turunkan bersama para rasul Al-Quran, kitab Quran, Taurat, Injil, Zabur. Bersama para rasul kami turunkan kitab. Dan juga mizan neraca timbangan untuk kita timbang segala urusan. Jadi bila nak beli air kita guna liter, kalau nak beli kan guna meter. Jadi mizan tak sama. Begitu juga dalam urusan sehari kita. Bila kita pada perkara akidah, Allah Ta'ala nak kita ada yakin yang sahih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakin yang sahih. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tiada mana-mana makhluk yang melata di muka bumi ini melainkan dalam jaminan Allah rezekinya. Jadi itu keyakinan inna Allah huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Itu mizan akidah, timbangan akidah. Kita yakin Allah sahaja beri rezeki, selain Allah tak ada siapa-siapa yang beri rezeki. Itu pengertian la ilaha illallah. Inna Allah huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Tapi bila kita pada urusan seharian, dia ada mizanul asbab, mizanul akhli bil asbab. Wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dhikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa fa atba'a sababa. Raja Zulkarnain Allah Ta'ala cerita, kami beri kepadanya daripada segala perkara yang dia perlukan untuk tadbir negara dia. Allah, kami beri dia asbab. Wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu inna makkanna lahu fil ardi. Kami beri kuasa kepada Raja Zulkarnain atas muka bumi. Wa atainahu min kulli shay'in sababa. Dan kami beri kepada Raja Zulkarnain sabab, asbab. Jika ada urusan harian, kita tak boleh ada asbab. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Bila kamu selesai solat Jumaat, maka kamu bertebaran di bumi. Fantashiru. Fantashiru itu asbab. Tiada bermakna fantashiru. Saya cerita makna sahih di mana Fatih tak cerita sekarang. Tak apa, makna Fatih itu tidak ada fantashiru. Wabda'u min fadlillah. Yang apa kita kata apa? Fantashiru. Jadi Allah Ta'ala sebut fantashiru fil ardi wabda'u min fadlillah. Dan asbab. Kan fantashiru itu wa ja'alna minal ma'i kulli shay'in hayyin. Tak, kita tak boleh dikit, betul? Sekarang yang mengatur Intashiru bin Ardi. Jadi Intashiru itu mana tabaru yang tabaru itu kamu guna asbab. Maknanya dari segi akidah, dari segi akidah kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala, hanya Allah Taala yang beri rezeki, dan selain Allah tak ada siapa yang beri rezeki. Tapi bila dalam urusan seharian, orang yang tak boleh tawakkul khawas, dia tak tahu kata sama tak khawas, dia kena guna asbab. Ada satu sahabat dia balik petang, lepas tu dia ada hamba dia tu, dia menggambarkan hamba dia. Maksudnya dia kata bila aku mati aku bebas. Dia bilang menggambar dalam istilah fiqh. Nanti bila aku mati bebas. Sedangkan dalam masa sama dia kita, maka Nabi hamba dia, Nabi panggil Nabi Lelu, hamba dia Nabi Lelu, maknanya siapa nak beli. Akhirnya lah ada waktu hamba itu dan itu Nabi ambil untuk bayar hutang dia. Ini contoh macam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan umat ada masanya kita guna asbab. Bagi orang yang tawakal, dia ada tawakal awal. Tawakal
orang bertawakal. Satu orang sahabat pagi nak jumpa Nabi, dia tu masuk unta dia biarkan unta tak berikat. Unta dia dibiarkan di bawah Masjid Nabawi tak berikat, tak berikat. Nabi kata ke dia, "I'filah ikat unta buat tawakal." Ikat tawakal. Jadi sebab tu kita punya apa lagi Maulana dia ada terlibat pelajar-pelajar supaya ada khutbah. Apa khutbah ni mandiri? Ada ikhtiar asbab. Ini bagi yang boleh yakin kan? Kalau yang boleh yakin macam almarhum Maulana Syekh Ahmad itu lah cerita. Maulana Syekh Ahmad dia ragu saya masa 12 tahun. Kebiasaan dia jemaah yang keluar, yang sudah keluar di Maghrib itu hari yang mereka hari ini jam 5 pagi, hari jam pelajar-pelajar Malaysia, esok pelajar pelajar dari Suria dan dia akan kata pada khadam dia ni ambil pergi dalam poket baju, poket kurta ambil beli makanan untuk jamu pelajar. Dan dia jamu bukan biasa-biasa, bukan mie kari, adalah jamu special pada hari special yang mana pun pelajar besar. Khadam dia kata aku pelik ni, aku pasti sangat aku jumpa kurta Maulana apa baru basuh tadi, baru basuh dan pasti tak ada duit dalam poket. Dan aku yang jumpa macam mana Maulana kata dia ambil beli makanan jamu. Ini yang kalau boleh tahu kan macam ni. Apa lagi makam tajrid yang disebut makam tajrid yang Maulana sangat sebut tu bagi orang, bagi ini pelajar yang mana supaya dia ada mandiri, maka dia ada apa-apa tijarah atau apa sebagainya tu, usaha asbab kan? Tapi kalau boleh pergi pada makam tajrid itu lah terbaik kan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, ini makam tajrid. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Maryam alaihissalam diletak di bawah jagaan Nabi Zakaria. Setiap kali Nabi Zakaria masuk nak jenguk, nak tengok apa, dia tengok ada rezeki dekat dia. Dia tanya, "Maryam, dari mana ni? Anna laki hada?" Maryam kata, "Qalat wa min 'indillah." Dia dari sisi Allah. Kalau boleh makam itu terbaik tanpa asbab. Tapi kalau tak sampai situ, maka Maulana Sa'ad kita punya ahli menganjurkan supaya tidak ada asbab. No, sebagai muqabil, sebagai apa, imanan kepada satu situasi yang tujuh kali ini kan. Maknanya orang madrasah ni dianggap apa, lagi ke fakir, kerana masa itu dianggap fakir, dianggap apa ni, bergantung pada orang lain. Itu maksud orang satu. Ada asbab nak mengalir. Ada tanggapan maknanya bila pandan yang menggui, apa kita sekong. Jangan begitu maksudnya. Tengok menggui, ini kita sekong. Itu maksud Maulana Sa'ad supaya ada asbab. Tapi kalau kita pergi pada macam Maulana Syekh Ahmad tadi itu panjang perjalanan mencapai macam itu, perjalanan yang sangat panjang. Mujahadah yang luar biasa. Maulana Syekh Ahmad dia lalui mujahadah yang luar biasa. Panjang dalam bercerita. Jadi kita kembali sini mizan ni. Allah sini kata wa nad'ul mawazin, kami letak mizan neraca-neraca. Sebagaimana dunia ni dia ada mizan yang berbagai. Sama ada untuk kita beli benda-benda, untuk urusan seharian kita, untuk timbang, untuk benda-benda ni. Ada berbagai mizan. Demikian juga dalam kita mengambil sikap, dia ada mizan yang berbagai. Dalam kita mengambil sikap, bila akidah dia ada mizan akidah, bila muamalah ada mizan muamalah, bila ibadah ada mizan ibadah, ada mizan yang berbagai. Allah Ta'ala bukan saja menurunkan wahyu bersama para nabi, bahkan Allah Ta'ala datangkan juga mizan. Wa anzalna ma'akum kitab wal mizan liyaquma an-nasu bil qist, supaya manusia berjalan yang betul. Ada kita capai pada tempat yang urusan muamalah, kita berurusan secara tawakal yang membuka beli misalnya, dia akan jadi selalu. Sebab itu Nabi tadi
dalam bahasa Arab dia guna sirah jamak ditafkhim. Macam kata kaum Nuhin mursalin, kaum Nuh mendustakan para nabi. Bukan ramai nabi, mereka mendustakan nabi seorang saja. Kenapa dia gunakan mursalin ramai nabi-nabi? Untuk mengagungkan Nabi Nuh alaihissalam. Siapa dia sini mawazin, maknanya satu dia mizan. Kemudian dia guna sirah jamak. Sebab apa? Nak menyatakan besar. Benar Nabi Daud alaihissalam minta izin pada Allah nak tengok supaya diberi tajalli, diberi penampakan mizan. Allah Taala bersahkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Sekali Nabi Daud kata masya-Allah suara. Terkejut peksa Nabi Daud. Bila sedar dengan peksa Nabi Daud tanya, ya Allah, ini begini besar mizan. Siapa boleh isi amal dia di dalam mizan, dalam neraca yang begitu besar? Usaha. Allah kata, ya Daud, wahai Daud, bila hamba-Ku ni aku sayang kepada dia dengan sebab keikhlasan dia, maka aku boleh dengan sebiji tamar yang dia serba dengan ikhlas, aku boleh penuhkan dia punya mizan dia. Walaupun sama. Al-Isra. Kenapa boleh atas? Satunya sebab dia sifatkan mawazinah. Dia sifat mawazinah boleh atas. Al-Isra dia sifat kaitan dalam ilmu nahwu kena sama-sama boleh atas. Satu. Yang kedua sebab Al-Isra dia bermaf'ul ini membahas ilmu nahwu juga. Kalau dia maf'ul ini, mana kami letak deraja-deraja Al-Isra untuk keadilan, untuk mensahihkan keadilan. Di pokok bahasan Allah Ta'ala Maha mengetahui apa perlu neraca. Allah SWT Al-Jabruj Maha mengetahui segala perkara baik. Ahli pembeda Kristus, Allah tahu segala isi hati manusia. Jadi apa itu ada neraca menimbang amal manusia. Dan Allah Ta'ala tak ada satu pertikaian. Allah Ta'ala tak adil kau. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'al. Tidak dipertikai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala buat, sebaliknya apa yang dipertikai. Mana tiada keperluan untuk ada neraca di akhirat, tapi kenapa ada? Jawapannya supaya hamba melihat sendiri keadilan ditegakkan. Hamba melihat sendiri keadilan ditegakkan. Iqra kitabak, kamu baca sendiri catatan amal kamu. Sebab yang ditimbang ni ada pendapat kata catatan amal itu yang ditimbang. Ada beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat satu kata amalan yang ditimbang. Ini pendapat Ibn Abbas dan juga Imam At-Tibi yang mengatakan bahawa yang ditimbang ni amalan manusia. Lalu dia bersoalan, kalau amalan ditimbang, macam mana ditimbang amal? Amal ni bukan ada fizikal. Ibn Abbas kata, Inna Allah yaqlibu a'rad al-ajsam. Allah akan tukar amalan-amalan yang tak ada fizikal ni sehingga ada fizikal ni, lalu ditimbang. Padahal Ibn Umar pun mengatakan sijilat yang akan ditimbang. Sebab ada hadis macam tu. Ada hadis menyebut tudu'u sijilat akan diletak catatan amal itu yang ditimbang. Jadi sesuai dengan ini, dengan ayat yang kita baca tadi, iqra kitab. Maknanya setelah timbang catatan amal ada orang sehingga 99 catatan amal dia. 99. Kullu wahid maddul basar. Setiap satu buku catatan amal dia sejauh mata memandang. Luar. Lepas itu 99. Itu dia dikenali dengan hadis Qita'ah. Lalu diletak satu lagi ketak kecil yang mengandung la ilaha illallah, berat lagi la ilaha illallah, ada hadis. Jadi berdasarkan itu kata Ibn Umar, yang ditimbang ialah catatan amal. Lepas tu Allah kata, iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ni dah di mana ni, pun tengok sendiri, baca sendiri catatan amal tu. Memadai lagi kalau kamu sendiri mungkin mana yang jadi hisab penentu kepada amal kamu sudah memadai. Kalau katakan tak ada orang lain sekali, sebab kamu diberi ruang untuk tengok sendiri catatan amal kamu. Jadi
Sebab tu tujuan diadakan neraca ni supaya hamba melihat bagaimana keadilan ditegakkan. Seperti dalam bahasa fiqh, qadhi, hakim sebagainya. Dia tak boleh dengar sebelah pihak. Dia dengar pihak mendakwa, tu dia menjatuhkan hukuman tanpa mendengar pembelaan, dia tak adil. Hakim tu ataupun qadhi itu tidak adil. Kalau dia hanya dengar sebelah pihak, dia dengar pendakwaan, tak dengar pembelaan, tu dia dah jatuhkan hukuman, maka hakim itu tidak adil. Sebab Allah Ta'ala segitu, Allah Ta'ala tegakkan neraca supaya hamba melihat sikit bagaimana keadilan. Wa illa tak ada siapa nak perhatikan Allah Ta'ala punya keadilan. Wa nad'u mawazin al-qist li-yawm al-qiyamah, pada hari kiamat. Wa anna 'amala bani Adam wa qawluhum yuzan, amalan bani Adam, dan kata-kata mereka ditimbang. Amalan anak Adam, perkataan bani itu merangkumi juga banat Adam. Maknanya bukan anak Adam yang lelaki saja, anak Nabi Adam yang perempuan juga ditimbang amal. Dan bukan saja amal ditimbang, kata-kata pun ditimbang. Wa qawluhum yuzan. Jadi dia macam secara tersirat yang Imam Bukhari beri pesanan ni pada pelajar-pelajar yang tamat hari ni. Secara lisan hal, secara lisan hal, apa lisan hal, bahasa padan, body language, bahawa kamu hari ini tamat, ke depan ni mungkin kamu jadi khatib, ke depan ni mungkin kamu jadi munazir, pendebat, ke depan ni mungkin kamu jadi imam, kamu jadi guru, jadi ustaz, jadi qadhi, macam-macam. Maka kata-kata kamu kena jaga. Secara tersirat ni mempunyai pesanan. Maknanya sampai-sampai yang ini keluar daripada dunia madrasah, memasuki alam luar, kamu berjumpa dengan macam-macam. Maka kata-kata kena jaga. Fatwa, kalau beri fatwa kena berhati-hati. Ajrahum ala fatwa, ajrahum ala nar. Orang paling berani beri fatwa, tak berteliti dalam fatwa, maka paling berani masuk ke neraka. Bagi kita dengar kita punya bahawa diterangkan ulama-ulama yang dekat dengan Allah ni, bila orang tanya masalah, dia kata nanti dulu nak tanya kita. Kalau ada alim salah, nanti dulu apa nak tanya kita, apa tak kita. Ini bapak di Matani tadi Kelantan Utara. Jadi sebenarnya masa terbawa ini kan ni, saya kena sebelum berikan yang wa ana amala bani Adam wa qawluhum ditimbang. Dan kata-kata dia menjadi penentu kepada bentuknya amal kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Kamu cakap perkataan yang betul, nanti Allah memperbaiki amal kamu. Dengan betul kata-kata, Allah memperbaiki amal. Dan juga ada kata-kata yang manusia tanpa sedar menyebabkan dia tak sebenarnya masuk neraka. Wa alaykum nas ala manakhirihim illa hasaid al-sinati. Nabi sebut dalam satu hadis, bukankah yang menyebabkan manusia di sebelah dia masuk neraka, dikumpan ke dalam neraka di atas mata hidung mereka, bukankah kerana hasaid itu al-sinati, hasil tuayan lidah mereka, hasil tuayan itu apa yang dituai oleh lidah. Waqala Mujahid, berkata Mujahid oleh Ibn Abbas, dia mengaji dengan Ibn Abbas selama 30 tahun. 30 tahun mengaji dengan Ibn Abbas, Mujahid. Bukan 3 tahun tadi kita dengar Al-Hafiz Ibn Hajar mengaji dengan gurunya Syekh Ibrahim bin Ahmad Tanuki 3 tahun. Ini Mujahid mengaji dengan Ibn Abbas 30 tahun. Okey, hari ini kita dah belajar macam mana kau ada hadis 2 tahun semua tak sedia. Semua tak sedia buat 2 tahun. Walaupun tak ada habis, maksudnya tak ada mengaji dengan penuh detail, tidak sepenuhnya dapat detail kalau setahun. Tapi tanya, boleh ada pun tak ada sama sedia. Apalagi kalau 3 tahun. Masya Allah. Waqala Mujahid
al-qisas, al-'adl, keadilan dalam bahasa. Wa yaqul al-qistu masdarul muqsid. Kata qistu dia masdar bagi kata muqsid ini masdar dan masdarnya. Masdar kepada al-qistu, al-muqsid masdar iqsar, iqsar itu pula masdarnya qist, jadi masdar dan masdar. Wa huwa al-'adl itu dia bermaksud adil. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah Taala suka orang yang adil. Wa amal qasid wa huwa al-jahil. Kalau qasid makna zalim. Sebab dalam bahasa Arab itu ni dia maknanya apa? Bahagia. Bila kita contoh kita ada tanam, kita ada adik-adik pagi buah sama banyak, kita ada kawan pagi sama banyak. Jadi apa punya bahagia disun bagi buah itu, apa punya dia panggil istu. Jadi kenapa qasid makna zalim? Sebab bahagia dia kita ambil, jadi zalim. Istu dia kita ambil. Dan kenapa muqsid mana adil? Sebab bahagia dia kita beri kepada dia. Itu rahsianya kenapa perkataan sama jadi ada dua makna dengan qasid, zalim, muqsid, adil. Kenapa itu rahsianya? Ya, kalau qasid mana bahagia dia kita ambil, zalim. Muqsid pula bahagia istu dia kita beri kepada dia, adil. Wa amal qasid wa dari mana? Kau yang seterusnya kata Ahmad bin Ashkar daripada Abu Mushkar tadi yang kita baca sana tadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimah sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat Allah Taala sayang. Maknanya Allah sayang pembacanya, penyebutnya. Jadi boleh kita biasakan sikit, kita sebut sikit dalam majlis tadi supaya jadi kebiasaan kita memperbanyakkan dua kalimah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Pada sebutkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Mudah-mudahan jadi kebiasaan kita. Sebab sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mana Allah menyayangi penyebutnya. Lepas tu sayang pada orang yang buat ada Nabi kata ringan kan. Biasanya benda yang Allah sayang ni jangan besar. Macam jihad kan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah Taala menyayangi orang yang berperang di jalan Allah. Dia pula bagi nyamuk, tak ada nyamuk. Bukan sekadar-kadar puas, kadang-kadang nyamuk lagi. Nak dapat Allah sayang. Tapi ini mudah. Yang ni dua kalimah yang mana dia tak pula khafifatan 'ala lisan, ringan pada lidah. Tengok soal ringan, adakah nak ringan juga dalam timbangan amal? Tak, berat dalam timbangan amal. Ringan pada lidah tapi thaqilatan fil mizan, berat di dalam timbangan amal, iaitu subhanallah. Jadi saya akhiri rumas atau mengizinkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala taufik kita dapat istiqomahkan dakwah yang kita bertahap begini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Siapa doa coba pada masing-masing kami saya selesai satu doa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Keterangan hadis yang disampaikan oleh Syekh sangat memberi makna pengertian yang besar berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luas. Amalan yang sedikit dilakukan oleh hamba-Nya mendapat pahala yang besar. Zikir yang terdapat di dalam hadis itu mengandungi hakikat tauhid yang sempurna. Maha suci Allah adalah ucapan tanzih, menafikan sebarang kekurangan dan kelemahan dari Allah. Manakala Al-Azim, nama Allah yang bererti yang Maha Agung, adalah ucapan taqdis dan ta'zim yang mengisbatkan segala kesempurnaan untuk Allah. Dengan menggabungkan tanzih dan taqdis, sempurnalah bahagian tauhid
yang merupakan tunjang agama Islam. Hadis ini juga mengandungi kelebihan berzikir dan mengingati Allah. Lidah seumpama ladang bagi manusia bercucuk tanam untuk tuaian di kehidupan akhirat. Terpulang kepada seseorang hamba itu, sama ada dia mahu memberikan neraca kebaikannya dengan memperbanyakkan mengucapkan kalimah-kalimah yang baik ataupun memberikan neraca keburukannya. Justru itu amat bersesuaian hadis ini diletakkan terakhir dalam kitab Bukhari sebagai peringatan kepada manusia bahawa pengakhiran kehidupan yang baik ialah apabila disudahi dengan kalimah yang mengandungi intisari tauhid yang sempurna, iaitu kalimah la ilaha illallah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau bukan kerana Allah, tiada sesiapa pun yang layak berada di sini. Kalam Hazrat Syekh Inamul Hasan pada tahun 1980. Madrasah ini adalah sekolah untuk hidup selepas mati. Kalam daripada pengasas ayahnya Tuan Haji Muda pada tahun 1980. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ini majlis berbesar hati ingin menjemput Tuan Mudir Tuan Haji Ramli bin Haji Muda untuk menyampaikan sepatah dua kata dengan segala hormat yang dipersilakan. ke seluruh dunia. Semua rumah yang menerima cahaya matahari dan juga cahaya bulan, rumah itu
akan dimasuki oleh kalimah La ilaha illallah. Mana-mana rumah yang menerima, rumah itu akan bahagia. Mana-mana rumah yang menolak, rumah itu akan sengsara. Dan Allah pilih kita bukan kerana kita layak, tetapi kita faham agama perlu pengorbanan. Dan kepada peserta daruan atau Bukhari pada pagi ini, merasa sebenar ialah buruj doa kepada Allah. Kerana di sanalah kita akan belajar erti sabar, erti merendahkan diri di hadapan manusia, dan juga bertawakal kepada Allah ketika kita berhadapan dengan ketakutan, kelaparan dan kesulitan. Ini sampai ketika adalah kerana ibunya yang sampai ke doa. Doa yang dibisikkan ketika anak tidur, doa yang ditahan ketika hati risau, doa yang tidak penat walaupun tiada siapa melihat. Hari ini anak-anak ibu bergerak pewaris ilmu di sisi Allah. Ibu telah lama bergerak syurga yang berjalan. Syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, hari ini anak ibu telah melangkah ke kitab kerana ibu tidak pernah berhenti melangkah ke doa. Hadirin yang dirahmati Allah, ada pengorbanan yang tidak dicatat dalam buku, tidak diumum di pentas, tidak diceritakan oleh ibu itu sendiri. Kami menyebut pelajar beserta atau Bukhari pada pagi ini
semua untuk saya pun, khidmat untuk mara saya takkan dapat balas jasa mereka. Tapi saya tetap akan usaha, sehinggalah Allah Ta'ala beri kemampuan kepada saya untuk saya bawa mara saya masuk syurga Allah Ta'ala. Amin. InsyaAllah. Ibunya telah melepaskan sesuatu yang sangat berharga, warisan keluarga digadaikan dan tak dapat diteruskan kembali. Jadi apa yang Puan telah lepaskan di dunia tidak pernah hilang di sisi Allah. Jika rantai itu warisan keluarga, maka anak-anak ini adalah warisan surga. Emas boleh dilelok, tapi iman yang Puan telah beli tidak akan pernah tergadai. Pelajar Abdul Rafiq sila datang ke depan. Beliau mengakui bahawa beliau adalah seorang pelajar yang bukanlah kuat hafalan, ingatan, tetapi beliau bertekad tidak berhenti, terus berusaha sehingga ke majlis khatam ini. Dan orang yang banyak memberi sokongan nasihat tidak lain dan tidak bukan daripada Maulana Ustaz Azmi Talib. Abdul Rafiq sila datang ke depan dan sampaikan penghargaan kepada Ustaz kami. Sebenarnya ustaz-ustaz saya seramai 18 orang ni, mereka tak terkecuali mendukung saya dan sentiasa memberi galakan kepada saya untuk saya mengislah diri saya, melihat balik apa yang salah pada diri saya. Dan mereka selalu menggalakkan saya dengan amal-amal. Jadi saya tiada kata-kata yang terbaik untuk ucapkan kepada mereka, tapi saya sangat berterima kasih kepada mereka, terutamanya Ustaz Azmi Talib, kerana dia banyak mendukung saya ketika saya diuji dan semua keadaan. Jadi Ustaz, saya berterima kasih kepada Ustaz. Ya. Ayah saya adalah orang yang saya nak sangat tunjuk kepada dia yang saya boleh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia lebih suka, dia lebih suka nak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia telah pilih dan untuk berjumpa dengan ayah saya sebelum dapat melihat saya sampai ke sini. Jadi kalau sekiranya ini adalah apa yang Allah Ta'ala redha, maka saya redha. Kita persilakan para peserta majlis yang ayah dia tak dapat bersama kerana uzur.
10 orang sila datang. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita semua untuk dalam buat segala kebaikan. Dan yakinlah semua ini telah tercatat sebelum Allah Taala jadikan langit. Saya tak sangka pengakhiran sebegini. Saya mohon doa saya tak dapat datang dan dia diuji dengan kesempitan, dan mereka lah penghuni utama saya, dan kasih sayang dia bukan sahaja memberikan, mencukupkan keperluan kami, makan minum kami, tapi beliau telah perkenalkan kami kepada usaha, dan daripada usaha itulah datangnya keinginan, kecintaan untuk belajar ilmu agama. Dan kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih, jazakumullah, untuk umi abu saya dan juga seluruh asatizah daripada saya belajar hafiz sampai saya belajar kemana. Semoga Allah SWT beri kesihatan, kesembuhan kepada ayah saya dan dapat teruskan kehidupan seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali saya nak ucap terima kasih kepada Ustaz-Ustaz, kepada Ustaz Kelah Hafiz atau Ustaz Kelah Alim. Terima kasih banyak-banyak kerana telah mendidik kami. Dan seterusnya saya nak ucapkan terima kasih kepada keluarga saya yang tidak dapat hadir pada hari ini kerana menjaga ayah saya yang terlantar di hospital. Dan juga saya berterima kasih kepada kawan-kawan kerana banyak memberi sokongan untuk saya dapat sampai pada hari ini. Dan semoga dengan apa yang tuan-tuan lakukan dibalas oleh Allah SWT. Seterusnya kita memanggil Ustaz Hafiz Latif supaya datang ke depan. Ustaz Hafiz Latif ini merupakan guru pada guru di sini. Dia telah berada di sini, mengajar di sini dan berkhidmat di sini ketika di kampung ini tidak ada elektrik. Belajar di bawah lampu pump. Tidak ada air. Sumber air daripada telaga yang digali oleh Pak Heng. Dia terjun dalam lubang yang begitu dalam. Dia kata seolah-olah berada dalam kubur. Dialah yang menggali.